Oh, patutlah ada bunyi sebab dah crack macam ni. Hai, itu 1 minit hari ni. Okey, hari ni kita ada satu produk kenari ni. Owner bawa datang jumpa kami untuk kami kesan punca bunyi kat bawah kereta dia. Bunyi tu mula-mula kita ingat serek. Sebab bila kita bawa kat bawah tu rasa kerak. Ibarat macam serek. Dia macam bergerak tau. Tapi bila kami cek secara detail, kita cek betul-betul, kita cari betul-betul. Rupanya dia punya subframe ni, kat bawah saya ni ada subframe dia ni. Rupanya subframe dia ni dah crack. Nampak? Kat sini ada satu crack. Okey, sebelah sini pun ada satu crack. Okey. Crack ni kita tak nampak sebab bawah dia ni ada stabilizer bar. Stabilizer bar ni duduk kat sini. Nampak ada kesan ni. Ni kesan babush, ni kesan stabilizer bar. Jadi tak nampak dia duduk macam ni. Dia tertutup. Jadi kita kena buka dia baru kita boleh nampak. Jadi kami buka dulu stabilizer bar mula-mula, kita nak tengok sebab kita tak puas hati. Sebab cerek dia cantik kita tengok. Tapi kenapa boleh bergerak? Jadi kita buka stabilizer bar, kita cabut satu-satu, kita tengok. Oh, patutlah ada bunyi sebab dah crack macam ni. Ni. Belah sini memang lagi teruk nampak? Okey, so di sini bila kita bawa jalan tak rata tu, bar dia tu akan bergerak di atas tempat yang crack ni. Jadi sebab tu boleh keluar bunyi. Macam mana nak settle? Tak ada cara lain. Kami beli satu subframe yang baru, kita pasang subframe yang baru, insya-Allah lepas ni settle masalah bunyi dia ni. So, kalau siapa antara anda ada masalah yang sama, masalah bunyi tak settle, boleh bawa datang ke Fizi Motorsport Sunway Ipoh. Kami cuba bantu anda. Saya dapati hari ni settle.